Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afifah Shafia binti Zahab Zaman, memegang nombor kad matrik C23P0809. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan latihan industri saya yang telah saya jalani di butik Mekah Wedding bagi sesi 2025 serta 2026. Seterusnya itu pengenalan. Latihan industri merupakan satu komponen wajib dalam pengajian yang memberikan peluang kepada pelajar merasai pengalaman bekerja dalam situasi yang sebenar. Melalui latihan industri ini, saya dapat mengaplikasi ilmu yang telah saya pelajari di kolej ke dalam dunia pekerjaan. Selain itu, latihan ini membantu saya untuk membina kemahiran yang profesional. Ia juga dapat meningkatkan pengetahuan saya serta keyakinan diri sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Seterusnya iaitu objektif latihan industri. Objektif utama latihan industri ini ialah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sepanjang pengajian. Selain itu, latihan industri ini bertujuan untuk menambahkan pengalaman bekerja. Ia juga meningkatkan kemahiran teknikal dan berkomunikasi dan juga membentuk sikap yang profesional serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang keperluan sebenar dalam industri fashion. Slide yang seterusnya ialah latar belakang butik Mekah Wedding. Butik Mekah Wedding telah ditubuhkan pada tahun 24 November 2024 dan terletak di Seri Muda, Shah Alam, Selangor. Butik ini ia menawarkan pelbagai perkhidmatan berkaitan industri perkahwinan seperti penyewaan butik pengantin, tempahan khas, alteration, fotografi dan videografi. Syarikat ini sentiasa mengutamakan kualiti, kreativiti serta kepuasan pelanggan dalam setiap perkhidmatan yang ia berikan. Seterusnya iaitu visi, misi dan nilai teras. Visi butik Mekah Wedding ini ialah menjadikan butik perkahwinan pilihan utama. Manakala misinya ialah memberikan perkhidmatan yang berkualiti, menghasilkan rekaan yang eksklusif dan memastikan kepuasan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan. Nilai teras yang diamalkan oleh syarikat ialah profesional, kreativiti, integriti dan kualiti. Nilai-nilai ini menjadikan panduan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Seterusnya itu skop perkhidmatan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh butik Mekah Wedding ialah penyewaan busana pengantin, tempahan khas atau custom made, alteration busana, fotografi dan videografi, studio photoshoot, konsultasi pelanggan serta penyewaan aksesori. Semua perkhidmatan ini ia disediakan bagi memenuhi keperluan pelanggan bermula daripada sesi konsultasi sehingga hari majlis perkahwinan berlangsung. Slide seterusnya itu tugasan semasa latihan industri. Semasa menjalani latihan industri, saya diberikan peluang untuk terlibat dalam pelbagai tugasan harian di butik. Antaranya ialah melayan pelanggan walk-in dan pelanggan yang membuat temu janji, mengambil ukuran badan pelanggan, melakukan alteration busana, menghasilkan lakaran reka bentuk busana pengantin serta juga membantu proses jahitan termasuk menjahit lace dan manik pada pakaian busana pengantin. Melalui tugasan ini, saya telah berjaya meningkatkan kemahiran teknikal, komunikasi serta keyakinan diri dalam menghadapi pelanggan dan suasana kerja yang sebenar. Seterusnya iaitu kemahiran diperolehi. Sepanjang latihan industri, saya telah memperoleh pelbagai kemahiran baru, antaranya ialah kemahiran menjahit mengikut kehendak pelanggan dan kemahuan pelanggan. Saya juga dapat melakukan alteration dengan lebih kemas dan tepat. Saya dapat mempelajari cara mengambil ukuran badan pelanggan dengan betul serta melakukan pengubahsuaian busana. Selain itu, saya juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa dan kerjasama dalam satu pasukan. Seterusnya ialah cabaran. Seterusnya slide cabaran. Seterusnya iaitu cabaran. Sepanjang latihan industri, saya menghadapi beberapa cabaran seperti menyesuaikan diri
dengan budaya kerja yang baharu dan memenuhi kehendak pelanggan yang berbeza-beza. Namun, cabaran tersebut berjaya saya atasi dengan mengamalkan sikap profesional seperti pengurusan masa dengan baik serta bekerjasama dengan semua ahli pasukan bagi memastikan setiap tugasan yang dapat saya siapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Seterusnya itu iaitu cadangan dan kesimpulan. Sebagai cadangan, saya berharap syarikat dapat menambah sesi orientasi kepada pelatih, memberikan pendedahan kepada semua proses kerja serta memperkukuhkan kerjasama antara universiti dan industri. Sebagai kesimpulan, latihan industri ini telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Saya juga bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran teknikal dan pengetahuan, malah membentuk sikap profesional serta keyakinan diri untuk menghadapi alam pekerjaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.